Bagus saja. Assalamualaikum, hai guys. Kita ada dekat Bukit Bintang. Yang kita nak cerita pasal bazar Ramadan Bukit Bintang tahun lepas penuh kan dekat sini kan, sampai sini kan. Tapi untuk tahun ni ada stok dekat depan ni. Okey. Faham. Dulu penuh sampai sana kan. Sekarang dekat sini je. Tahun ni 2025. Bazar Ramadan Bukit Bintang. Dia. Ni awal lagi ni. Picon. Picon juga. Ayam bunting. Laksa pining. Kuih. Air balang. Oh, menarik. Air balang. Kenapa ada kedai yang tutup ni? Ke awal lagi? Awal lagi. Baru 3 ke? Kambing. Air tebu. Soya. Tofu far. Okey. So kita penuh kat sini. Nasi kau yang ada di kat ujung tu. Dia kat kawasan ni lah. Hotel Ambassador Damaskus tu. Okey. Macam nak hujan. Awal lagi. Awal lagi. Ada yang baru datang, baru sampai, baru letak. Nah, acik ni jual apa? Ayam golek. Dapur kayu. Kalau daripada sini tak nampak sangat kan dia punya kedudukan tu. Dekat tepi ni lah. Okay. Wish. Macam nak muncet. Jalan dulu kita kat depan lotan ni. Kita jalan sampai pavilion ni. Nanti kalau tak hujan nanti kita akan patah balik pergi dekat bazar tu. Kita tengok full menu apa benda yang dia jual. Beef roti. Banyak sangat lah. Dah banyak nama dah sekarang ni. Bulan bintang. Menarik. Oh, dia orang buat live ke dalam tu? Oh, boleh masuk dalam ni. Menarik. Macam sebelum ni kita dah ni kan, dah pernah jalan kat sini dah, dalam ni, atas ni, dan pernah minum makan kat atas tu.
mustahil betul-betul depan dengan pavilion. Yang itu ada pernah minum kat tepi kan. So yeah. Okay. Dia buat macam ni. Bolehlah ambil gambar kat sini. Lawa lah nak ambil gambar kat sini nak. Gitulah korang. Jom masuk Fahrenheit je. Ada jual baju raya rupanya kat sini. Oh, dia tulis nombor kedai, nombor lot kat atas lot 1225. Kalima kurta jubah tema ribbon ke 2025 ni. Cantik dekornya. FOS pun ada baju raya Oh. Baju raya Sedondon ke? Tu. Tak pernah ke pergi FOS hari tu? Tak pernah lagi. Dia gitu-gitulah harga dia. Seluar $299. Baju gitu. Nyari tengok orang kat depan tu macam patung. Kau mau? Art community kau mau? Gitu. Original leather made in Pakistan. Cantiknya lah. Dia real batik. Banyak lagi dia punya koleksi. Kita sebenarnya ingat nak pergi bazar dia. Kita sekali arung je lah. Tengok ada jual baju raya kat sini. Macam tu. Panggoy. Yang ni lah. Harga dia lawa. Lawa tak? Banyak design. Pukul 3.40 petang. Tengok. Gelap. Gelap kat atas tu. Ansa pun ada juga jual dalam tu. Okay. Uncle ni dia lukis kat situ. Cantik kan? Tak tahulah, kalau tak sempat ni tak sempat lah. Kalau hujan lebat ni tak dapat lah kita nak shoot video dah dekat bazar tu. Okay, kita masuk Sungai Wang sekejap bandel-bandel. Tapi nama dia refresh katanya. Hello.
Luas tempat ni. Tengok yang ni. Cantik kan? Bawah gila. Tapi itulah saiz S. Tengok dekor raya. Oh, kreatif. Okay lah kan? Cantik je kan? Okay. Hari Raya Fiesta. Belum lagi ni. Baru lepas hujan. Mungkin waktu ni kita datang ni dah buka sepenuhnya lah. Ha, tu dia. Baru meriah. Oh. Dia. Baju saja. Tambah apa? Entah apa? Mamak mana? Alah, ya ke? Baiklah. Roti bangga ayam daging kambing. Boleh ya. Meriah. Dia dah susun cawan siap-siap. Senang kan? Tengok, standby. Tak nak kena hujan. Pandai-pandai tambah. Mari bang, mari kak, mari bang. Asik kakak, asik kakak, asik kakak. Kan? Tak nak kena hujan. Letak plastik tepinya. Kan? Takkan semua nak suruh majlis sediakan. Okay guys, sampai sini saja video aku kali ini. Terima kasih menonton. Jangan lupa share, like, subscribe. Kita jumpa next video. Okay, bye bye.